macam dah on the way, kita orang nak pindah lah. So dalam ni kan banyak benda, tapi kita akan keluarkan yang ni, tak bawa lagi sebab ni handbag saya sebenarnya. So kita akan letakkan dia dekat satu side. Handbag saya ni mungkin tak masuk kotak, kita akan bawa macam tu je. Sayang lah awak. Sayang, handbag ni handbag yang orang kata ada orang bagi. Lepas tu my favourite kan. So kita akan kemas dulu wagon ni sebab kita nak hantar barang. Kereta mak saya ada dekat sini. So kita akan masukkan barang-barang kat dalam kereta dia. Jom, let's go. Roll it. By the way guys, nampak tak? Wagon ni saya tahu tak, harga dia murah sangat-sangat. Korang boleh dapat dengan harga 10 inci, harga dia 200 lebih. So korang bayangkan besar, banyak gila. Wagon ni sangat membantu saya semasa saya nak pindah sekarang ni. So hari ni kita akan letak semua bantal-bantal cushion-cushion ni. Kita nak letak rumah mak kita. Jom guys, kita nak pergi hantar yang ni dekat bawah. So maybe saya akan bawa juga sikit barang masuk dalam kereta. Saya dalam lift sekarang. Jom kita parking room. Okay, now kita akan kemas kat kawasan ni. Ini part 2 lah kan. So korang dah tengok hari tu Bella dah kemas dekat belakang. So dia pantang tau kalau ada kotak ke apa. Ada orang ni memang pantang. Dia orang akan mencakam. So kat sini ada beberapa banyak benda yang kita kena settlekan. Ini barang-barang niaga Bella lah. So kita akan masukkan semua yang ada balang-balang hitam ni, akan dimasukkan ke dalam plastik ni. Okay, jom. So yang ni saya tengok bilik kotak tu dah terbuka. Lepas tu 2 ekor tu dah tak ada. Confirm. Tak disangkal-sangkal lagi. Mesti dah lepas dah budak 2 ekor tu. Ish, gerak. Kita ada lagi apa? Kicap. Dek, turun tangan tu. Oi. Weh.
So kita akan masukkan semua barang, termasuklah periuk nasi apa semua kita akan kosongkan. So untuk hari ini, kenapa tak basuh ni? Nak taruh sana ke apa? So kita akan masukkan semua ni dekat dalam kotak. Kita akan kosongkan betul-betul lah, so tak ada. Okay guys, so sekarang dah kosong dah kawasan ni. Yang belakang ni pun dah kosong, tapi gelap lah sebab tak ada lampu. So nanti kita akan kemas-kemas. Lepas kita dah pindah nanti, maksudnya kalau kita orang dah angkat barang, nanti kita akan kemas lah, macam tu. Okay, ni barang-barang yang kita dah letak. Ini bahagian dapur, so kita sebelahkan lah. Ini mostly untuk bahagian dapur. Okay. Saya kalau lap apa-apa, saya pakai ni je, multi-purpose clean wipe dekat kedai Eco. Senang je weh. Nanti saya akan beli barang tau dekat Niso, tapi saya akan buat kemas barang. Tapi korang tunggulah, stay tune dulu. Okay, korang bersenam betul. Tunggu saya pindah betul-betul dulu. Lepas tu nanti saya akan ni lah. Tapi mungkin korang dah tengok video ni nanti. Video ni adalah video, apa orang kata? Video saya dah pindah kan. Minyak? Nak pakai Minyak biar dulu letak atas ni.
Keluar sana. Jangan lupa komen, like, subscribe. Ting ting. Pagi-pagi dah start gelap, Cameron orang pun tak tetap. Family challenge sampai komod, muka penuh tepung janji konten meletop. Ayah kuat makan, ibu kuat bebel, anak gelap ke semua steady rebel. Jiwa real life, tak pura-pura. Kalau